Oh, terkejut aku datang. Sakit jantungku. Sakitnya ku di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakit, sakit, sakitnya ku di sini. Sakit, sakitnya ku di sini, di deng 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 deng. Sini ada satu nak beritah ke kanan. So korang yang bawa laju-laju tu kena berhati-hati lah. Kadang-kadang bila dah memanjang kat sini, tengok. Oh, pocok terkejut. Apa ni? Apa dah? Ada accident ke? Kenapa budak-budak? Ingat ada roadblock tadi. Tapi tak apa. Roadblock aku sanggup menghadapinya. Kita Roadtech Insurans hidup. Lesen pun hidup. Hoi, bangga. Okay. Rupa-rupanya budak-budak kena tahan. Kena tahan. Yelah, dengan tak pakai, biasalah budak-budak main motor. Itulah, apalah, zaman aku pun macam tu kak. Zaman kanak-kanak aku dulu. Ni kau nak keluar bagilah signal. Bagus. Oh, ni lagi jahat. Weh. Hebatmu boh. Bagi signal pula, pandai pula. Tadi tak mau bagi signal. Mu memang macam ni. Gerang aku. Tubik-tubik terus nak sailang. Memang pas. Boleh dia tu tubik gitu dia. Seram ni. Boleh kali tengoklah motor. Ni motor besar kot. Dengan lampu terang depannya. Beli motor memang gini dah. Motor memang terang dah lampu ni. Tapi gitu lah. Dokam tak nampak. Mungkin dia tengok aku pakai action cam tu, barulah dia nak bagi signal. Bila kau mementingkan diri sendiri di jalan raya, kau akan menyusahkan orang lain. Sedap aku bagi nasihat tak? Ni orang kata terpaling nasihat.